Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satu hari, satu ilmu. Bulan Ramadan telah pun tiba. Jadi saya nak kongsikan beberapa amalan-amalan sunat yang saya boleh kongsikan untuk kita semua sebagai umat Islam yang kita boleh buat pada bulan Ramadan. Antaranya ialah berzikir, seperti bertahmid, bertasbih, bertakbir dan sebagainya. Berzikir ni antara amalan sunat yang paling simple, sebab kalau kita berjalan, duduk yang tak buat apa-apa, kita juga boleh berzikir dan semudah-mudah itu kita dapat pahala. Dan seterusnya ialah membaca Al-Quran ataupun bertadarus. Kita perlulah orang kata apa, bertekad dalam hati kita ni pada bulan Ramadan, sekurang-kurangnya 1 juzuk ataupun 2 juzuk sehari. Dan insya-Allah sebulan tu kita boleh khatam 30 juzuk hanya membaca. Kita kena manfaatkan pada bulan Ramadan ni, sebab Ramadan ni hanya datang sekali setahun. Selain itu, kita juga boleh bersedekah dan zakat sunat kepada anak yatim piatu dan juga fakir miskin, juga orang yang memerlukan. Dan semudah itu pahala kita berganda. Dan itulah antara amalan sunat yang saya boleh kongsikan kepada kita semua untuk kita lakukan pada bulan Ramadan. Bukan itu saja, bahkan banyak lagi yang kita boleh lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepaskan peluang seperti yang saya kata tadi. Ramadan ini hanya sekali setahun. InsyaAllah semoga istiqamah. Assalamualaikum.